Siapa sangka idea di sebalik kempen nak menjual produk telah menyebabkan CEO dipecat serta-merta dalam beberapa jam. Ini isu yang berlaku antara Starbucks dan pengguna Korea Selatan. Semuanya bermula bila Starbucks Korea Selatan nak lancarkan satu produk tumbler yang saiz lebih besar dipanggil sebagai tank tumbler, iaitu pada hari 18 Mei di mana hari tersebut dijadikan sebagai hari Tank Day. Bagi rakyat Korea Selatan, 18 Mei ini merupakan tarikh yang sensitif dan tragedi buat rakyat mereka, di mana tarikh tersebut berlakunya rusuhan pencerobohan tentera ke atas orang awam. Ini meliputi pelajar dan juga masyarakat pada masa itu disebabkan peralihan pimpinan Korea Selatan. Jadi, bila Starbucks pilih 18 Mei sebagai hari pelancaran dan dijadikan sebagai Tank Day, ia seolah-olah merupakan satu penghinaan buat rakyat mereka. Impak dia sangat instannya, CEO terus dipecat dalam masa beberapa jam je hanya untuk redakan kemarahan orang awam. Tidak hanya itu, nilai pasaran saham Starbucks juga pastinya akan terjejas dan mengganggu sentimen para pelabur. Dan ketiga, pengguna boykot, di mana pengguna Korea Selatan bersama dengan kumpulan Kesatuan Pekerja Awam di sana telah melaksanakan tindakan boykot ke atas Starbucks. Dan saya pasti ia tidak hanya memberi kesan ke atas pengguna Korea Selatan, tetapi turut memberi stigma yang negatif kalangan pengguna luar negara. Jadi apa pengajarannya untuk kita? Kalau dalam pemasaran kita panggil sebagai localization and cultural sensitivity, yang mana besar mana pun jenama sesebuah produk tu, tapi kalau kita tak faham tentang sensitiviti, budaya dan sejarah masyarakat setempat, perkara tersebut akan memusnahkan reputasi jenama tersebut dalam masa satu hari je.